Okey, bila itu saudara, selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidil wal faizin. Okey, yang di mana membawa maksud semoga kita termasuk di dalam golongan yang kembali kepada fitrah dan golongan yang berjaya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Yang di mana di dalam kemeriahan Syawal ini, marilah kita saling bermaafan dan menghargai setiap pertemuan yang indah. Bagi pihak majlis, kami mengucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri, minal aidil wal faizin, maaf zahir dan batin. Semoga Aidilfitri ini membawa kita kembali kepada fitrah, membawa kebahagiaan buat kita semua insya-Allah. Dan menceritakan tentang kembali kepada fitrah, seperti mana yang kita maklumkan sebentar tadi, hari raya ini sebagai simbolik yang dimana sebagai insan kita perlu kembali kepada fitrah yang asal, yang dimana kita akan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang boleh kita umpamakan, kalau kata ada sehelai kertas, kita padamkan segala contengan dan juga coretannya. Kalau ada sehelai kain, kita sucikan noda dan juga kekotorannya. Begitulah juga perhubungan di antara kita sesama umat, yang di mana diwajibkan untuk kita saling bermaaf-maafan, saling memperbaharui silaturahim di antara kita semua. Jadi mewakili pihak tuan rumah kita, Puan Robiah binti Itam dan Encik Baharudin bin Ibrahim sekeluarga, sekali lagi mohon ampun dan maaf zahir dan batin kalau kata ada segala kekurangan di sepanjang perkenalan. Moga-moga hari ini akan menjadi saksi kita semua akan memaafkan di antara satu sama lain insya-Allah. Salam kosong-kosong untuk anda semua. Ya betul. Bak kata pepatah orang cakap, buang yang keruh, ambil yang jernih. Inilah bulan baik, bulan yang sangat dianjurkan untuk kita memohon maaf di antara satu sama lain. Dan mungkin ada di antara anda yang sebelum ini mengalami perhubungan yang keruh. Jadi ambillah ruang dan peluang ini untuk sama-sama kita memaafi di antara satu sama lain. Betul, insya-Allah. Dan bila saudara, yang tadi kita dah nak masuk jam 7 malam. Dah masuk jam yang ketiga. Alhamdulillah, kita masih dikunjungi oleh para tetamu yang sangat ramai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas kesudian anda memenuhi jemputan daripada pihak tuan rumah kita. Ya betul saudara, bak kata pepatah, menuai padi ditampi-tampi, sudah ditampi menanti beras. Terima kasih datang kemari, jasa tuan dan puan tak dapat dibalas. Alhamdulillah, hari ini pihak tuan rumah kita berbesar hati menerima kunjungan-kunjungan dengan tangan yang luas terbuka. Terima kasih di atas kunjungan anda semua. Dan saya juga turut mendoakan semoga Allah Ta'ala akan membalas segala tanda ingatan yang anda semua berikan terhadap pihak tuan rumah kita dengan mengunjungi majlis yang diraikan oleh pihak Puan Robiah dan juga Encik Baharudin sekeluarga. WhatsApp, selamat datang WhatsApp. Sihat WhatsAppnya. Kenapa tak ke Pulau Indah hari ni? Katanya ada rumah terbuka. Kejap lagi. Oh, baik. Macam tu je komunikasi dia. Senang kan? Dia kalau sama-sama kenal dia begitu je. Ya betul. Alhamdulillah ya, kita dapat kejiran yang sangat baik juga. Ya betul. Alhamdulillah. Okey, dan kalau daripada awal tadi kita pun bercerita juga ya, alhamdulillah perkenalan kita dengan pihak tuan rumah pun bukan perkenalan yang baru. Ya betul. Dan saya rasa saya sendiri pun tidak asing lah dengan kampus Teluk Gong, yang di mana sejak bertahun-tahun yang lepas ada berbagai jugalah majlis yang kita jayakan bersama-sama dengan warga Teluk Gong, lebih-lebih lagi bersama dengan warga Kampung Prajurit. Dan alhamdulillah pada hari ini juga satu perkongsian rezeki daripada sahabat saya, saudara Amir. Dia punya nak cerita pun sahabat itu kamcing dia tu berpunya tak ada cerita sebenarnya. Baju raya pun sama. Ya betul. Alamak, baju raya pun sama Baju raya pun boleh sama lah dengan Amir. Apa pun terima kasih lah kita nak ucapkan untuk saudara Amiruddin yang sudi sekali lagi berkongsi rezeki untuk kami. Ya betul. Tak putus-putus dah berkongsi rezeki dengan pihak kami. Walaupun kita tahu ramai lagi yang lebih baik daripada kita, ramai lagi lebih bagus. Tapi Amir tetap juga panggil kita untuk ada. Alhamdulillah. Ini asbab sahabat lah. Ya betul. Terima kasih untuk saudara Amir kita. Handsome dia ni bertanjak Amir Handsome. Nanti saya nak pinjam tanjak dia. Tak boleh lah, sama nanti kan. Lagi sama Okey, baik. WhatsApp mana? WhatsApp nak makan ke WhatsApp? Senyum WhatsApp tengok tu ada makanan. Ada. Oh, ada WhatsApp okey. Kena report WhatsApp, kalau tidak dia tanya je. Sebab dia alang-alang dah nampak WhatsApp. Dia kalau tak perasan dia lain. Ya, betul. Tapi dia dah nampak kan dia kena tengok sampai WhatsApp selesai makan, baru lega hati rasanya. Lega, alhamdulillah. Ini WhatsApp ni orang buat ni. Orang buat kita tahu. Kita nak otak Teluk Gong kita tahu. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya WhatsApp kerana sudi hadir untuk memeriahkan lagi majlis yang kita raikan pada hari ini. Dia tinggalkan dulu tu open house anaknya. Tinggalkan datang dulu. sini dulu.